Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kawan-kawan? Harapan saya, moga kawan-kawan kekal sihat dalam menjalani ibadah puasa. Tak kenal, maka tak cinta. Maka, dalam perkenalan saya hulurkan, saya Nur Laka Kaisara binti Muhammad Khairizal bakal menemani kawan-kawan selama untuk sama-sama membicarakan sebuah buku pilihan saya pada kali ini. Saya merupakan murid di kelas 6 Al-Farabi di Sekolah Kebangsaan Sungai Rambai, Melaka. Kod sekolah saya ialah MBA 1024. Sekolah saya terletak di hujung negeri Melaka dan bersebelahan dengan daerah Tangkak, Johor. Kawan-kawan, saya bakal berusia 12 tahun menjelang bulan September nanti. Saya menjawat jawatan sebagai pengawas skim pinjaman buku teks sejak di tahun 4 lagi. Saya juga aktif dalam unit pandu puteri tunas dan softball sekolah. Pada masa lapang, saya amat gemar membaca buku dan mewarna. Kawan-kawan, kita kerap mendengar pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Pepatah ini amat sesuai dengan cerita yang bakal saya bicarakan hari ini, iaitu bahayanya salah guna media sosial. Buku yang ditulis oleh Niki Kilambi yang telah diterjemahkan oleh Zatika Izzati Puat dan mempunyai 36 helaian yang sangat cantik dan berwarna-warni. Buku ini telah diterbitkan oleh syarikat PTS Dunia pada tahun 2022 dan merupakan salah satu judul dalam koleksi Oh Baru Saya Faham. Buku ini dipasangkan dengan harga RM14 di Semenanjung Malaysia, manakala RM16 di negeri Sabah dan Sarawak. Watak utama dalam cerita ini ialah Niki, seorang anak gadis yang mempunyai sikap ingin tahu yang amat tinggi. Niki amat teruja dengan dunia di dalam internet. Niki mempunyai seorang ibu yang berkejaya dan sangat baik hati. Peluang ini telah disalahgunakan oleh Niki. Suatu petang, Niki amat teruja untuk melayari internet kerana melihat ibunya terlupa untuk mendaftar keluar akaun sosial yang telah digunakan. Walaupun pada awalnya dia merasa bersalah, namun Niki tetap melayari akaun media sosial tersebut dengan seronoknya. Banyak perkara baharu yang telah diterokai oleh Niki, namun tiba-tiba ruangan sembang di akaun tersebut berbunyi. Rupa-rupanya ada kenalan baharu yang ingin berbual dengan Niki. Kejadian pelik ini bukan berlaku kepada seorang kenalan, malahan Niki diajak berbual oleh beberapa orang pengguna media sosial yang lain. Niki mula berasa hairan kerana kenalan-kenalan baharu itu ingin mengajukan dengan soalan yang lebih bersifat peribadi seperti alamat rumah serta meminta dia mengirimkan beberapa keping gambar wajahnya. Tiba-tiba, Niki disapa oleh seorang kenalan yang turut dikenali oleh ibunya. Niki memberikan gelaran sahabat tersebut sebagai Sang Harimau. Semasa berbual, Niki telah bertanya kepada Sang Harimau sama ada tindakannya berkongsi maklumat peribadi itu merupakan tindakan yang betul atau sebaliknya. Mujurlah Sang Harimau, ini memang sahabat yang baik. Niki terus dinasihati agar memberhentikan perbualan dengan kenalan-kenalan baharu itu dengan segera. Sang Harimau turut memaklumkan bahawa Niki sebenarnya berada dalam keadaan bahaya. Niki berasa sangat takut dan bersalah terhadap ibunya. Niki terus mencari ibunya di ruang tamu. Niki menceritakan semuanya. Ibu Niki memaaf dan menasihati Niki agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kawan-kawan, banyak pengajaran yang kita peroleh daripada kisah Niki ini. Kita janganlah mudah percaya
orang yang baru kita kenal. Kita juga sewajarnya tidak menceroboh akaun media sosial kepunyaan orang lain. Sekian sahaja daripada saya. Teruskan berbuat baik kawan-kawan. Kita baik, Allah sayang. Semoga kita berjumpa lagi.